Selain daripada director kan, director pun kena juga. Kau yang tengok skrin ni, kau tak tengok ke dia apa ni? Tu yang perlunya konti kan, dia jaga. Dia yang betul-betul jaga. Walaupun director pun kena pantau jugalah. Kalau salah dia yang kena. Faham? Marahkan director mana ada marah konti, budak konti tak ada je. Okey. Dia macam tu lah. Hari ni banyak aku belajar benda baru ni. Banyak benda yang aku tak tahu ni. Paling penting konti lah, konti. Jangan kau nak reshoot balik ada misai. Tiba-tiba nak shoot balik tak ada misai. Kan lari tu. Pisang. Pisang kan. Sebab tu habis shoot kan. Okey ni kau sebagai pelakon kan. Kau ada konti lagi, kau ada misai kan. Kau ada misai janggut. Okey, kau jangan buang. Sebab kau ada konti lagi ni. Tiba-tiba kau buang misai yang janggut. Boleh shoot tak? Tak boleh lah. Hancur lah cerita tu. Faham. Tu yang pentingnya konti tu. Konti dengan konti lah. Konti lah. Penting. Okay. Konti yang paling penting. Okay. Untuk penghasilan short film, okay, kebiasaannya berapa bajet kau kena spend? Short film? Short film yang kau buat sekarang. Yang aku buat. Kebiasaannya berapa modal? Berapa modal yang kau biasa kena habiskan?